Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Alia Amani binti Muhammad Kamaruzaman dan saya merupakan pelajar tingkatan 2 di SMA Budi Syah Tampuk. Saya suka bersekolah di sini kerana saya ada ramai kawan-kawan yang sentiasa menyokong saya. Selain itu juga, guru-guru di sini semua baik dan saya seronok belajar bersama dengan guru-guru yang saya sayang. Subjek yang paling saya minat ialah Bahasa Arab. Dulu, saya fikir belajar Bahasa Arab agak susah. Tetapi sekarang saya lebih seronok kerana kami belajar menggunakan iPad dan pelbagai aktiviti digital yang menarik. Saya memang paling suka belajar menggunakan bahan digital. Pembelajaran jadi lebih interaktif, mudah difahami dan membuatkan saya lebih yakin untuk mencuba perkara baharu. Saya rasa lebih seronok kerana bukan sekadar mendengar penerangan, tetapi saya sendiri boleh meneroka dan belajar secara aktif. Di dalam kelas, Ustaz juga menggunakan teknologi AI untuk membantu kami belajar. AI menjadikan pembelajaran lebih kreatif dengan pelbagai idea, latihan dan bahan yang menarik. Kami bukan hanya menggunakan teknologi, tetapi belajar bagaimana menggunakannya dengan cara yang betul dan bermanfaat. Ustaz juga mengajar menggunakan kaedah gamifikasi. Hari ini, saya bermain permainan Mario untuk menyusun perkataan bahasa Arab. Lepas itu, kami bermain memory match untuk mengingat nombor bahasa Arab. Belajar sambil bermain memang menyeronokkan dan tanpa sedar kami sebenarnya sedang menguasai pelajaran. Selain belajar, saya juga boleh melukis menggunakan iPad. Kami boleh menghasilkan idea, membuat nota kreatif dan berkongsi hasil kerja dengan rakan-rakan. Aktiviti seperti ini membantu kami menjadi lebih kreatif dan berani mencuba. Yang paling menarik, Ustaz juga mengajar kami membina laman pembelajaran yang ringkas dengan bantuan AI yang boleh kami kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Saya rasa bangga kerana dapat menghasilkan sesuatu sendiri walaupun masih di bangku sekolah. Ia membuatkan saya lebih bersedia menghadapi dunia digital pada masa hadapan. Bagi saya, penggunaan iPad bukan sekadar menjadikan pembelajaran lebih mudah, tetapi juga membantu kami membina kemahiran berfikir, berkomunikasi, bekerjasama dan menggunakan teknologi secara bijak. Inilah cara pembelajaran yang membuatkan kami lebih bersedia untuk masa depan. Saya dan rakan-rakan sangat seronok belajar menggunakan iPad. Setiap kali masuk kelas, kami sentiasa teruja untuk belajar, mencuba dan mencipta sesuatu yang baharu. Terima kasih khas buat pihak sekolah kerana memberi peluang untuk kami menggunakan iPad dalam sesi pembelajaran kami.